Suasana yang aku tunjukkan ni mungkin suasana yang kita tak pernah rasa, iaitu rumah di atas laut. Selesai saja di Kampung Pekan 2 Semporna, kami menuju ke Kampung Seri Kuala Bibang yang mana ada sebuah sekolah yang diuruskan oleh Yayasan Ikhlas. Di sini juga kami, Yayasan Ikhlas, akan membuat penyerahan alatan sekolah untuk anak-anak bagi persediaan sekolah. Menariknya sampai je dekat sini, kita akan dijamukan dengan makanan-makanan laut tau. Ya Allah, cakap korang memang sangat sedap. Ikan memang fresh, udang fresh, ketam fresh, memang terbaik lah ustaz dan ustazah dekat sini. Majoriti dekat sini adalah daripada kaum Bajau dan Suluk, dan rumah mereka memang dibina di atas air lah. Jadi inilah suasana penyerahan alatan sekolah di Madrasah Al-Tahzib dekat Semporna ni. Alhamdulillah, semua memang betul-betul happy. Selepas saja sesi penyerahan, kami berjalan di sekitar kampung. Serius cakap, nak berjalan atas ni aku pun cuak weh, tapi diorang relax ke berlari atas jambatan dan juga tinggal di atas rumah atas air ni. Kadang-kadang tu kita tekanankan dengan ujian yang berlaku dalam kehidupan kita ni, tapi sebenarnya ada orang lain yang lebih susah dan diuji lebih banyak daripada kita. Serius cakap, perjalanan aku ni buat aku akan rasa rindu sebab mereka kat sini semuanya mesra dan baik-baik belaka. Selesai saja sesi penyerahan alatan sekolah, kami berehat sekejap di hotel dan kemudian kami akan menuju ke tempat yang cantik macam ni. Siapa nak tengok?